boleh ke kita claim insurans melalui adjuster untuk repair sendiri kereta kita dan bukan daripada pihak workshop? Jawapan dia, boleh dan tak boleh. Untuk jawapan boleh, korang hanya boleh melantik adjuster sendiri apabila tuntutan tersebut melibatkan tuntutan third party claim sahaja. Untuk adjuster third party claim ni, korang lah yang kena tanggung bayaran bagi adjuster fee tersebut. Yang tak bolehnya pula adalah bila korang nak membuat tuntutan ke atas insurans sendiri sahaja, iaitu OD claim ataupun OD-KFK claim. Insurans yang akan menghantar adjuster mereka bagi membuat siasatan ataupun kiraan harga bagi perbaikan kereta korang. Kalau tanya Abah Jubah lah kan, biarlah bengkel yang menguruskan tuntutan claim insurans kereta korang. Bila korang lantik adjuster korang sendiri, dia takkan memberi impak yang besar pun dekat approval korang nanti. Dah lah impak dia tak besar mana. Korang pula kena keluarkan kos untuk bayaran adjuster fee tu nanti. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abah Jubah. Jangan lupa DM. Macam biasa korang kalau sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans ataupun cash repair, korang boleh terus datang ke bengkel KHW Niaga, pakar akuntan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.